Korang kalau nak beli lampu kepala yang macam ni, korang jangan beli yang version pertama macam ni. Yang ni model lama tau. Dia tak ada display macam yang model baru. Kalau yang baru ni, dia ada display bateri. Macam ni baru mudah sikit korang tahu berapa bateri yang tinggal dekat dalam ni. Yang lama ni, kalau korang tengah buat kerja, tiba-tiba lampu padam sebab bateri dia habis. Leceh sikit nak tahu berapa banyak bateri yang ada dekat dalam. Sekarang dah ada upgrade yang lagi padu, dia tambah display macam ni. Yang ni baru mudah sikit untuk korang tahu berapa banyak bateri yang ada. Lampu ni memang syok untuk pakai. Korang pakai lampu ni kalau buat kerja waktu malam, gantung je dekat kepala, dua-dua belah tangan korang free untuk guna buat kerja. Kalau korang buat kerja waktu malam, kena ada lampu macam ni. Memang syok. Sebiji lampu ni korang boleh guna untuk suluh benda dekat dan boleh guna untuk suluh benda jauh dekat satu lampu ni saja. Sebab dia punya lens ni boleh tarik tolak macam ni, lens yang jenis teleskopik. Setiap kali korang tarik tolak dia punya lens ni, saiz cahaya dia tu akan berubah-ubah. Boleh jadi besar macam ni, boleh jadi kecil macam ni. Kalau korang tarik besar macam ni, korang boleh guna untuk suluh benda jauh sebab cahaya dia ni lebih besar, lebih luas dan lebih terang. Kalau korang tarik macam ni, cahaya dia ni akan jadi lebih kecil. Yang ni jarak dia memang jauh dan dia boleh fokus benda jauh. Yang ni untuk suluh burung tidur pun boleh. Jadi korang boleh tarik tolak macam ni untuk adjust saiz cahaya dekat sebiji lampu ni saja. Sebab dia punya lens bahagian depan ni jenis teleskopik macam ni. Setiap kali korang tarik macam ni, lens dia tu akan jauh dari sumber cahaya. Jadi cahaya dia tu lebih kecil. Kalau korang tolak macam ni, lens dia tu akan dekat dengan sumber cahaya. Jadi cahaya dia tu lebih luas, lebih besar. Ada sebiji lampu ni, tak payah nak ada 2-3 biji lampu kalau nak suluh jauh dekat. Sebiji ni, dua-dua boleh. Memang padu. Korang tak perlu nak ada banyak lampu, dua-dua boleh pakai. Untuk gantung dekat kepala, dia punya mounting ni jenis getah yang jenis lebar macam ni. Memang selesa untuk pakai lama. Getah dia ni pula korang boleh adjust ikut saiz kepala. Boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Universal, kepala kecil boleh pakai, kepala besar pun boleh pakai. Korang adjust bagi ngam-ngam. Dan dekat bahagian dahi pula dia ada satu span macam ni. Untuk bagi dahi korang ni tak ada direct contact dengan plastik bahagian sini. Kalau tak ada span macam ni, memang sakit korang punya dahi. Bila korang gantung dekat kepala, korang boleh adjust dia punya angle. Boleh suluh ke bawah macam ni atau suluh terus ke depan macam ni. Korang boleh adjust ikut yang korang buat kerja. Kalau korang nak guna untuk suluh ikan, korang adjust dia punya angle ke bawah macam ni. Kalau guna untuk suluh burung, adjust depan macam ni. Yang jenis ada display macam ni, mudah untuk korang tahu bateri. Kalau bateri lemah, korang boleh cas siap-siap dekat bahagian sini. Cucuk je USB port jenis Type-C. Korang pakai je charger handphone sebab port dia ni sama saja. Bila dah siap, korang boleh tengok berapa bateri yang ada dekat bahagian sini. Yang ni upgrade version, sebenarnya dia ada dua upgrade. Satu display bahagian depan, satu lagi lampu LED dekat bahagian dalam. Dia ada banyak warna tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala warna putih macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan nyala warna oren. Tekan lagi sekali, dia akan nyala warna ungu. Tekan lagi sekali, dia akan nyala warna pink. Kalau tekan lagi sekali, dia akan nyala klik-klik macam ni. Yang ni dia ada 5 mode warna. Kalau yang lama ni, dia ada satu saja, dia boleh nyala warna putih saja. Kalau yang ni lagi padu, 5 mode terus, 4 jenis warna. Jadi kalau korang nak beli lampu yang jenis macam ni, korang beli terus yang upgrade version. Yang ni lagi padu, ada display dan banyak warna. Lampu ni memang syok pakai. Korang boleh check dekat link video.